Tadika tu sebenarnya sempat dekat Malaysia lah. Tadika, persekolahan tadika tu sempat di Malaysia. Darjah 1 yang tak pernah di Malaysia. Jordan tu degree ya, buat degree. Betul. Ke dia dah ada degree sebelum tu? Dia dah ada degree dekat UK, dekat Southampton. EE. Bukan umur degree dah. Waktu tu yalah dah berkahwin, kemudian dah, tapi actually Ana ni lahir lambat lah. Selepas 8 tahun perkahwinan parents baru Ana lahir. Jadi diorang dah berkahwin lama. So lepas 8 tahun kahwin baru Ana ni kira anak sulung, tapi lepas 8 tahun diorang kahwin lah. So dah macam agak, yelah nak kata bukanlah baru kahwin pun kan, dia dah stage yang dah quite lama lah daripada perkahwinan tu. Tapi waktu tu ayah Ana dia sambung belajar. In fact dia pergi Jordan tu pun, masa dia pergi Jordan ada berlaku perang Teluk pula. So dia kena balik kejap, and then dia pergi balik untuk sambung habiskan lah. So yang Ana pergi sekali tu waktu yang dia habiskan sambung belajar dia tu. Tapi waktu tu dia dah ada degree. Waktu tu sebenarnya mak ayah Ana ni dah ada, diorang actually belajar universiti yang sama kat Sutton lah, University of Southampton. Dua-dua pun degree electrical electronic. Ana pun ambil degree electrical electronic. So ayah Ana dah ada degree engineering, tapi so itu pula journey dia masuk Islam lah. Sebab masa dia belajar engineering tu dia tak masuk Islam lagi. Jadi dia balik Malaysia, dia kerja dekat Malaysia, dia kerja JKR dulu. Masa dia kerja JKR tu yang dia mengucap 2 kalimah syahadah. And then Ana ingat lagi ayah Ana kata dia punya hobi adalah belajar. Dia suka belajar lah. Jadi bila dia dah masuk Islam tu, dia rasa macam diri dia tu tak ada ilmu Islam ni banyak sangat. So apa yang dia buat, dia pinjam duit lah daripada beberapa orang, termasuk ayah mertua, kiranya atuk Ana yang belah mak. Pinjam duit untuk pergi Jordan. Asalnya nak ambil bahasa Arab juga lah, dengan belajar Al-Quran je. Lepas tu masa tu diorang kata, kenapa datang untuk benda ni je, rugi lah. Why not apply je, ambil ni kan, degree. So rasa opportunity tu datang, dia pun mohon untuk belajar degree. So dia dah ada double degree lah. So Ana punya initial cita-cita tu nak ikut jejak langkah dia lah, tapi itulah, dah lain lah, dia punya diversion tu dah lain lah.